Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wallahu khairul hafizah wa huwa arhamur rahim. Alhamdulillah, syukur kita banyak-banyak kepada Allah SWT di atas limpah kurnia Allah. Kita dapat berhimpun di rumahnya, dapat melakukan amal ibadah kepadanya. Mudah-mudahan amal kita ini diterima oleh Allah SWT. Dan sekiranya ada kekurangan pada amal ibadah kita, ada sedikit kekurangan, kecacatan dan sebagainya, kita mohon pada Allah SWT supaya ampunkan, maafkanlah segala kesilapan kita dan jangan diambil kira atas kesilapan itu untuk membatalkan semua amalan, pahala amalan yang telah kita lakukan, supaya kita tidak tergolong daripada kalangan orang-orang yang merugi. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika para sahabat bertanya, ada sahabat bertanya kepada Nabi, "Ayu'rafu ahlul jannah min ahlin nar?" Wahai Rasulullah, adakah boleh dikenal atas dunia ni ahli syurga dan ahli neraka? Sahabat bertanya satu benda yang memang menjadi cita-cita semua orang Islam untuk masuk syurga. Maka ada sahabat tanya, atas dunia ni boleh tak kita nak kenal siapa dia ahli syurga, siapa dia ahli neraka? Sahabat tanya Nabi. Maka Nabi jawab, qala na'am, ya, kita boleh kenal. Nabi kata, boleh kenal ahli syurga dan ahli neraka. Maka sahabat tanya balik, falima ya'malil 'amilun? Maka kalau boleh kenal ada ahli syurga, ahli neraka, mana-mana ahli syurga boleh nampak, mana-mana ahli neraka boleh nampak dah. Falima ya'malil 'amilun? Maka apa guna lagi beramal orang yang beramal? Dah tahu dah kalau ahli neraka, amal warga apa? Amal warga apa? Kerana beramal macam mana sekalipun, lah sekali masuk neraka juga. Maka Nabi jawab, daripada persoalan yang sahabat kata, apa beza lagi orang untuk beramal kalau boleh kenal ada ahli syurga, ahli neraka? Maka Nabi jawab, kullun ya'mal lima khuliqa lahu aw lima yussira lahu. Kullun ya'mal lima khuliqa lahu aw lima yussira lahu. Setiap orang itu akan beramal apa yang dipermudahkan baginya. Orang ahli syurga boleh kenal dengan cara ahli syurga ni dia mudah buat baik. Kalau nak buat baik mudah sangat. Kalau nak buat jahat payah sangat dia. Maka itu tanda ahli syurga. Berbeza dengan ahli neraka, mereka ni mudah. Kalau nak buat maksiat mudah, nak buat ketaatan payah. Alah ketaatan payah mereka nak buat, berat, payah, saya nak buat. Tapi kalau alah kau jahat, alah kau mudah mudah sama, pada berdoa dia buat. Maka itu tanda ahli neraka. Jadi daripada sabda Nabi ini,
kita dapat menilai diri kita lah. Kita tak usah nilai orang, tengok orang ni ahli neraka ni, kita tak nilai orang, tak usah nilai orang lah. Kita balik cek diri kita. Kita ni Allah kau nak buat baik mudah betul. Mudah pun kita nak buat baik. Balik cek kita. Nak baca Quran mudah dah aku dibaca Quran. Kau baca Quran payah benar. Kalau muka lain cepat sangat mudah kan. Mudahkah aku ni nak sembahyang? Masa bila masuk waktu sembahyang mudah aku nak sembahyang ataupun ini payah sembahyang aku macam terpaksa malah adakah kita begitu? Kalau begitu, kalau kita ada begitu, kita kena ubah. Kena ubah. Kerana Imam Al-Ghazali berkata, nafsu yang Tuhan ciptakan masukkan dalam diri kita ini bukan untuk kita bunuh nafsu itu, bukan untuk kita bunuh nafsu itu, tapi untuk kita didik dia. Nafsu ni untuk kita didik. Itu Imam Ghazali kata. Imam Ghazali kata nafsu ni serupa kuda liar. Kuda liar. Maka kitalah yang berusaha untuk jadikan kuda tu supaya jadi kuda jin. Kuda liar ni serupa nafsu kita. Nafsu kita ni memang nak pada benda hak tak comel. Benda tak comel. Nafsu memang suka sana. Kalau alat baik memang baik. Alat kau buruk memang mudah nafsu kita. Maka serupa kuda yang liar. Bila kita didik kuda tu, didik model kuda tu sehingga akhirnya dia jadi jinak. Macam juga kita didik nafsu kita sehingga akhirnya nafsu kita jadi jinak. Maka nafsu itu ataupun kuda tadi banyak memberi manfaat pada kita. Kerana itulah di antara kelebihan manusia daripada mereka, kerana mereka dia tak ada nafsu. Manusia ada nafsu. Maka manusia buat amalan lebih banyak pahalanya daripada mereka. Kenapa? Kerana mereka buat amalan dengan adanya nafsu. Dia mendorong mereka supaya jangan buat. Tiba-tiba mereka buat. Maka pahala dia lebih hebat. Pahala dia lebih hebat. Itulah bila didik betul-betul nafsu ni, maka nafsu akan jadi turut kehendak kita. Bukan kita turut kehendak nafsu. Macam kuda juga bila jadi jinak, maka dia turut kehendak kita. Kita suruh dia berlari, dia berlari. Suruh dia berhenti, dia berhenti. Bila dia jinak. Kalau dia tak jinak, kita suruh berhenti, dia jalan. Kita naik, dia tunggih punggung dia jatuh, kita apa. Pasal apa? Pasal dia tidak jinak. Bila dia jinak, dia rapat dengan kita, maka kuda ini mempunyai pengorbanan yang besar pada kita manusia. Sehingga Tuhan sebut dalam Al-Quran, wal-'adiyati dhabha fal-muriyati qadha fal-mughirati subha fa'atharna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a. Kita boleh tengok terjemahan surah tersebut, di mana di antara kandungan surah tersebut Tuhan sebut kuda ni siapa dia taat pada Tuhan dia. Bila Tuhan dia pecut dia, bila dia berlari dalam ayat tersebut, siapa tubi api kaki dia, tubi api. Lajunya dia lari siapa tubi api kaki dia. Tapi dia tetap patuh pada Tuhan dia. Walaupun asalnya kuda dia, tapi bila dididik, akhirnya dia jadi dia patuh pada Tuhan dia, ikut Tuhan dia suruh siapa,
Kaki dia pun tu api lagi-lagi. Darut tu api. Maknanya panahnya kaki dia. Tapi dia tetap, bila Tuhan dia perintahkan supaya berlari, dia tetap berlari. Itu kuda. Begitu juga nafsu kita, mudah-mudahan kita berdoa pada Allah SWT supaya nafsu kita ini kita dapat kawal dia, dapat didik dia, dapat kita halal dia daripada melakukan benda-benda yang tidak baik. Kerana nafsu ni memang dia akan suruh buat benda yang tak comel. Tapi bila kita pandai mendidik dia, akhirnya dia akan tunduk pada kita, ikut kehendak kita. Itulah sedikit sebanyak, mudah-mudahan memberi manfaat pada diri saya dan juga tuan-tuan semua. Wallahu a'lam.